Harap dia okey, harap dia okey. Harap Pelawak dan pengacara popular Nabil Ahmad berkongsi kegembiraannya melihat keakraban dan kemesraan antara pelakon Q Haider dan Nur Fazura. Kata Nabil ketika ditemui keserasian yang ditunjukkan kedua-dua selebriti itu bukan sahaja terpancar di hadapan kamera, malah di belakang tabir juga, terutamanya ketika menjalani sesi penggambaran untuk produk jenama terkenal Cakil. Jelasnya meskipun dia tidak mengetahui sama ada kemesraan tersebut dilakukan untuk tujuan konten atau sebaliknya, Nabil bagaimanapun mengakui apa yang ditunjukkan adalah hubungan kedua-duanya kelihatan ikhlas. Comel memang kecomelan melampau untuk saya sebab kita tahu keadaan mereka berdua. Dan bila lihat sesuatu yang berbunga-bunga disetkan, kita sebagai kawan, kita macam seronoknya diorang ni, bestnya kan. Tapi sama ada benda tu di set up atau tidak, saya tak tahu. Tapi kalau di sebalik tabir, tengok dia orang duduk, lepak sementara nak tunggu dia orang set up kamera ke apa ke, nampak ikhlas insya-Allah katanya. Nabil berkongsi perkara itu ketika ditemui pada majlis pelancaran lagu raya Nabila Razali berjudul Tak Sabar Nak Raya. Mengulas lanjut, Nabil turut berkongsi bahawa hubungannya dengan Fazura sejak dahulu lagi sememangnya baik. Malah dia mengakui hampir terlupa momen mereka pernah bekerjasama dalam filem Bujang Telajak. Hubungan saya dengan Fazura memang sangat baik. Saya boleh terlupa dulu, kita pernah syuting sama-sama, pernah ada filem bersama iaitu Bujang Telajak. Bersama-sama Abang Apek semua, jadi bila diorang mainkan balik video tu baru saya macam, ya Allah, dulu kita agak rapat jugalah rupanya. Jadi bila jumpa balik dekat Jakil tu, Alhamdulillah apa yang dirancangkan jadi perhatian diperkatakan. So saya sangat seronok sebab hubungan baik itu ada di antara kami jelasnya. Mengulas dakwaan segelintir pihak yang melabelnya sebagai lalang, ayah kepada 3 orang cahaya mata itu bagaimanapun memilih untuk tidak melayan perkara negatif demi menjaga kesihatan mentalnya. Saya memang tak baca, ni baru tahu, itu persepsi orang lah sebab dekat malam tu saya yang dengar, saya memang tak ada thread dan saya tak baca untuk menjaga kesihatan mental saya sendiri. Saya dengar dalam tu memang diorang cuba untuk melega-legakan. Buat orang ini tak suka dengan orang ni, buat orang ni tak okey dengan ini. So, lebih baik kita tak tahu, katanya lagi. Jelasnya, apa yang diperkatakan itu tidak mencerminkan situasi sebenar. Malah hubungannya dengan Q Haider, Fazura dan rakan lain kekal baik dan profesional. Tapi secara realiti dan hakikatnya kita bila berjumpa hubungan kita sangat baik. Saya Fazura, Abang Q, Kamal semua yang ada dekat situ memang kita boleh duduk, boleh gelak, boleh enjoy buat kerja sama-sama. Alhamdulillah ujarnya. tak, bukan saya gaduh. Bukan kami yang bergaduh. Tak ada. Saya actually memang Faz pun tak tahu apa isu dia. Faz pun tak tahu why. Until now I don't know why. Tapi memang sedih sebab mungkin ada sesuatu yang guris hati dia ke yang terjadi yang I tak tahu apa dia isunya. Tapi saya harap ianya dapat diselesaikan dengan segera dan harap dia akan okey sebab yang Faz nampak Q ni dia orangnya orang yang memang hatinya lembut dan mungkin mudah terguris mungkin. So saya tak tahu siapa dan apa terjadi yang mengguriskan hati dia mungkin, I'm not sure. So itulah, harapnya dia okey. Okay? Ya, dia jenis pendam sendiri, betul tu. Ya. So bagi dia ruang lah, mungkin bagi dia ruang tapi ya, saya harap dia akan okey dan sebab kita banyak lagi kan nak buat ke depan ni, banyak lagi nak buat ke depan, so tak naklah benda tu apa-apa yang tak best mengganggu chemistry kami untuk kerja juga sebab kita kena bekerja. So bila benda-benda yang tak best mengganggu chemistry, nanti suasana tu tak best sebab Faz dengan Abang Q, kami berdua banyak persamaan.
we have a lot of things in common. Kami berdua suka elemen positif di sekitar kami. Bila bekerja, we love to mudahkan urusan orang. Kami suka beramai-ramai, suka happy, semua orang happy. Kita try our best to make everyone happy, mudahkan urusan orang. Dan rasanya Abang Q pun memang paling tak banyak songeh, kan? Dia betul-betul lain pun juga sama, but dia paling senang bekerja with, you know. Dia paling kalau datang set tu dia number one yang akan sampai paling awal. Dia paling cepat bersiap semua, fast yang lambat kadang-kadang sebab bertudung, tukar baju ni, tudung, lepas tu kena style tudung untuk ikut kesesuaian baju. So rasanya tak ada isu lah kan, dari segi macam itulah, fikir-fikir macam I've been critically thinking like apa dia sebenarnya. So semacam-macam tadi kami berdua memang banyak so many things in common yang kita pun macam baru macam awak pun suka benda tu, awak macam ni. So bila dah beberapa minggu ni kerja dengan dia, so I can see banyak similarities. Kami pun banyak berborak, so banyak benda macam kan, macam kalau ada sesi ta'aruf tu kan, anda pun semua lihat macam banyak benda kan, tiba-tiba sambal, tiba-tiba suka masak lemak cili api, tiba-tiba suka tepung pelita tu. So banyak benda dari segi makanan suka benda sama, and then dari segi prinsip pun banyak benda yang kami macam have a lot in common. Then and I can see that dia pun macam Faz pun suka macam tu, suka ramai-ramai, happy. I want everyone to be happy. So kalau ada konflik, kita akan settlekan kat situ juga supaya perjalanan akan smooth dari segi kerja. So bila ada benda-benda yang buat perjalanan kerja tu tak smooth, suasana tu tak best, dia jadi akan affect kita punya chemistry bekerja dan juga perjalanan bekerja dan juga keharmonian suasana bekerja tu. So tak best kat situ. Dan benda ni yang memang Faz memang tak suka. So kalau ada konflik tu seharusnya diselesaikan begitu cepat dan pantas. Macam isu Faz dengan Abang Lan kan. Abang Lan tak sengaja benda tu, dia buat silap. Dia terus minta maaf dan Faz pun maafkan dia. Sebab bila kita fikir balik, bila kita buat silap, kita nak Allah maafkan kita dan ampunkan kita. So kita kena buat benda yang sama dekat orang, especially bila orang tu cepat-cepat minta maaf. Dan bila orang minta maaf cepat-cepat, kita hati pun lembut.